Pernah tak anda dah explain panjang lebar dekat customer? Dari A sampai Z. Siap detail lagi. Tapi lepas tu, customer terus senyap. Tak reply dan tak tanya apa-apa lagi dah. Dan anda pun tertanya, salah aku ke? Hakikatnya, dalam banyak situasi, masalahnya bukan pada produk ataupun effort anda. Tapi pada cara kita handle conversation tu. Dan macam mana kita guide mereka untuk buat keputusan. Jadi hari ni saya akan sharekan kenapa customer ghosting anda selepas anda dah explain tentang produk tu kepada dia. Jom kita tengok. Yang pertama adalah anda bagi terlalu banyak info dalam masa yang sama. Ramai peniaga rasa lagi banyak explain lagi bagus. Tapi sebenarnya, banyak info boleh buat customer rasa penat. Contohnya anda bagi detail yang sangat panjang. Macam bahan, fungsi, cara penggunaan, harga, semua sekali dalam satu masa. Akhirnya, customer jadi tak jelas dengan apa yang penting. Dan apabila keliru, mereka cenderung untuk tidak buat keputusan pada waktu tu. Dan anda berpotensi untuk kehilangan customer. Yang kedua adalah tak ada arah lepas explain. Anda dah explain, tapi lepas tu kosong. Contohnya, customer cakap, okey faham, dan lepas tu anda pun stop. Masalahnya, customer tak tahu nak buat apa lepas tu. Sepatutnya kita yang perlu guide mereka. Contoh ayat, kalau ikut situasi awak, saya cadangkan yang ni. Nak saya bantu pilihkan? Atau, kalau sesuai, saya boleh bantu proses order untuk awak. Yang ketiga adalah explain tanpa kaitkan dengan situasi customer. Kita explain produk, tapi kita tak kaitkan dengan masalah yang dialami dengan customer. Jadi, customer pun tak nampak relevan dia. Contoh, daripada kita explain secara general, lebih baik kita explain secara personalized. Macam ni, kalau untuk masalah kulit sensitif macam yang awak mention tadi, produk ni memang sesuai. Sebab, baru mereka rasa, ni barulah untuk aku. Jadi, kalau customer berhenti reply kepada anda lepas anda explain, itu tak semestinya bermaksud dia tak berminat tau. Dalam banyak situasi, mereka cuma perlukan kejelasan dan sedikit panduan untuk ke langkah seterusnya. Sebab dalam bisnes, bukan siapa yang paling banyak bercakap yang paling berjaya. Tapi, siapa yang mampu menyampaikan mesej dengan jelas dan bimbing customer untuk buat keputusan. Cuba perhatikan semula cara anda handle conversation dengan customer anda hari ini. Kurangkan overload, tambahkan kejelasan dan beri arah yang tepat. Kadang-kadang, perubahan kecil dalam cara kita berkomunikasi boleh beri perbezaan besar pada hasil jualan. Jadi, jangan lupa untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan anda yang lain supaya mereka juga mendapat manfaat. Sehingga kita berjumpa di next video. Jumpa lagi. Bye-bye.